Bukan tak boleh nak buat pilihan, tetapi tak tahu mana satu yang lebih baik untuk kita miliki. Sama ada gold bar ataupun Dina. Tonton video ini sampai habis, saya akan bagi tahu anda mana satu yang lebih baik untuk anda miliki. Ini ialah gold bar 50 gram dan satu lagi adalah 10 Dina emas yang beratnya adalah 42.5 gram. Kita mula dulu dengan gold bar 50 gram. Harganya hari ini sekitar RM30,000 dan ramai orang memiliki gold bar ini kerana beratnya tepat dan tiada titik perpuluhan. Jadi lebih mudah untuk kita buat pengiraan di kemudian hari. Terdapat dua desain di Public Gold. Yang pertama adalah bunga emas, yang kedua adalah Typhoon. Manakala 10 Dina harganya hari ini sekitar RM26,000. Dan popular di media sosial hari ini, 10 Dina digunakan sebagai hantaran dan mas kahwin perkahwinan. Dina juga semakin mendapat perhatian penyimpan emas sebab bentuknya menyerupai shilling emas lama yang memberi sentimental value kepada pengumpul Dina. Dan Dina juga sesuai untuk digunakan sebagai simpanan di kemudian hari. Kedua-duanya mempunyai ketulinan emas yang sama, iaitu 999.9 ataupun 24 karat. Dan nilainya sama apabila anda ingin menjual semula emas ini selepas capai tujuan simpanan anda. Jadi, mana satu pilihan anda? Sama ada Dina ataupun gold bar? Tepuk dada, tanya selera. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold dan nak memiliki gold bar dan Dina, anda boleh isi borang sign up ataupun mesej saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lagi mengenai emas.